Well, I heard you crying loud all the way across town. You've been searching for that someone, and it's me out on the prowl. That's you. Okay, Assalamualaikum dan salam pagi Jumaat. Hari ni saya berada di Kota Baharu. Ni dia, saya berada di tengah bandar Kota Baru dekat Stadium Sultan Mahmad. Tu Stadium Sultan Mahmad tu. Tu yang kemah banyak-banyak tu. Hari ni diorang ada start food festival. 29 hari bulan ni, hari ni sampai 1 hari bulan 6 dekat karangan Stadium Sultan Mahmad ni. Kat sini ada ni biasa ni food court lah tepi sebelah stadium ni. So hari ni hari Jumaat, agak susah sikit lah nak cari warung ke kedai nak makan ke nak ngopi ke, sebab hari ni Jumaat banyak kedai tutup. So kalau korang datang ke Kota Baru, jangan risau. Nak makan tu memang banyak lah, tak perlu risau lah. Bersepah kedai makan kedai makan pun ada, tepi jalan jual, tepi jalan pun ada. Ni yang depan saya ni, ni hotel cantik Ni hotel cantik, hotel berapa bintang tak pastilah, mungkin 3 bintang kot. Dan sebelah dia ni hotel perdana. Ni 5 star punya hotel lah. Memang tak tahulah berapa satu malam. Rasanya 3 hari sehari 2 hari semalam, rasanya dalam 300 lebih kalau tak silap, pernah saya tengok tempat ni. Tu APFC ni yang ramai Raja Lawak punya ni, yang selalu duk keluar kat Facebook lah apalah. Ni lah tempat dia, kat Stadium Sultan Mahmad ni. Hari ni tutup lah dia, tak tahulah, mungkin dia tak bisnes untuk hari Jumaat. So nak makan tu no problem lah kat ini. Dan Kota Baru ni juga adalah tempat saya membesar di Kelantan lah. So ni pun salah satu tempat masa saya sekolah-sekolah dulu, selalu kat saya datang kat area sini. So sepatutnya kita buat video macam ni, kita kena kecek Kelantan lah kan. Baru syok sikit sebab berada di Kelantan. Tempoh hari saya berada di Johor. Tak apalah, nanti kan kalau cakap Kelantan kan orang tak faham pula. Yang kubah-kubah hijau tu, tu orang panggil Bazar Tok Guru Bazar Tok Guru. Ni tak ada apa dah area sini, cuma ada ni je lah, food court dengan stadium je lah. Sini ni waktu malam hari, kalau malam ni memang ramai juga rasanya. Kalau malam belah-belah petang, belah-belah siang memang ramai orang ni. Dekat stadium ni. Ni yang bangunan tinggi ni bukan hotel lah. Ini rumah kata saya, apartment lah. Apartment dalam bandar Kota Baru ni. Okay. Kita jumpa lagi di next video. Okay, bye. Okay, Assalamualaikum dan hai, selamat petang. Hari ni saya berada di kampung tempat saya membesar di Kota Baru, Kelantan. Di Kampung Tunjung Ni di Kampung Tunjung. Di sinilah tempat saya membesar dan juga tempat saya bermain apa semua ni, tengah sawah padi ni. Luas sawah padi ni. Ni tempat saya zaman budak-budak dulu bermain dah. Sekarang dah orang kata kampung ni dah tak sama macam dulu lah. Tak sama macam 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Kalau dulu ni nak tengok, memang saujana mata memandang lah sawah padi ni. Ini pun baru lepas menuai baru lepas menuai. Kalau tengok tu yang panjang tu, tu landasan ECRL lah, mana dari Kota Baru last station sampailah ke KL sana.
Tapi kalau siapa berani nak mengembara jalan kaki ke apa ke, bolehlah ikut kaki landasan tu. InsyaAllah sampailah Kota Baru. Kota Baru pula. Sampailah korang ke KL sana. Tapi antara hidup dengan mati lah. Kan, kau nak berjalan, jumpa macam-macam lah. Harimau ke, ular sawa ke. Okay. Ni sekarang ni baru lepas musim menuai lah kat sini. Kalau tempoh hari saya balik ke kampung kelahiran saya di Keluang Johor. Di Keluang Johor. Dalam bandar. Ni pun sekarang kampung tempat saya besar ni pun dah nak jadi bandar baru. Dah nak jadi bandar baru Tunjung. Kalau you all tengok tu bangunan ada bangunan tu, itu bangunan persekutuan tu. Itu bangunan persekutuan tu yang berkubah kuning tu. Yang tu masjid. Itulah masjid dekat rumah family saya lah. Lepas tu yang tu nampak macam kubah tu, tu tengah-tengah bandar baru Tunjung lah. Tengah bandar baru Tunjung. Tu homestay. Ni homestay. Ada homestay kat ini. So tempat ni, sawah padi ni diorang panggil Padang Kadar. Ladang Merdeka lah. Tempat ni pernah dirasmikan oleh Tun Mahathir kalau tak silap saya. Masa dia baru jadi Perdana Menteri masa tu, tahun 86 ke 85 macam tu lah, saya tak ingat lah. Masa tu saya kecil lagi. So ni dipanggil Ladang Merdeka lah. Ladang Merdeka pun orang panggil, Padang Kadar pun orang panggil. Kalau sini orang kampung sini zaman-zaman dulu lah, orang tua dulu dia panggil Padang Jepun. Sebab sistem pengairan dia ni, peparitan dia ni, ni longkang dia ni, pengaliran air dia ni, orang Jepun yang set up. Pengairan dalam kawasan sawah ni, first masa dia nak buka dulu, orang Jepun yang datang set up. Petani Jepun, saya tak tahulah Jepun mana apa yang datang sini set up tempat ni. So sampailah sekarang ni tempat ni masih lagi dibuat tempat untuk menanam padi. Tanam padi under Kadar lah, Kelantan punya. So sepatutnya saya kena cakap Kelantan sebenarnya. Sebab saya dah berada di kampung tempat saya membesar. Tapi takut orang tak faham pula. Tapi tak apalah, saya capur-capur. Dekat area sini tak ada apalah. Biasa kalau musim-musim baru padi nak tumbuh ni, ditanam nampak hijau macam padang bola. Tempat ni jadi tempat photoshoot orang kahwin. Pun ni juga tempat ni. Ada juga orang buat photoshoot lah apa semua. Tapi sekarang dah nampak macam barai sangat lah. Dah nampak macam-macam bangunan dah. Dulu tak ada ni rumah-rumah macam ni. Rumah-rumah macam ni tak ada ni bangunan-bangunan macam ni. Sekarang semenjak dia dah naik highway, so memang dah orang kata apa, dah barai lah. Dah tak macam dulu lah. Tak macam zaman 20 tahun dulu, 21 tahun dulu. Tak sama lah, tak sama. Okey, kita nanti dulu sekejap lagi kita pergi ronda lagi kat area-area dalam sikit kat kampung saya. Okey, inilah dekat area rumah saya. Rumah saya ada kat depan sana sikit lah. Cuma tengok ni stesen tolok hujan. Apa ni stesen hujan. Rasanya tempat yang dia tak ada air hujan ni masih ada lagi kat sini. Dari zaman saya kecil lagi tempat ni masih ada lagi benda ni. Okey, tadi tu tengah sawah tadi tu yang saya duduk berdiri tu. Ada ni Ladang Mulong, Ladang Merdeka Mulong nama tempat ni. Ni tali air, ni homestay yang tadi yang shoot saya zoom dari jauh. Inilah tali air tempat saya main bola, mandi tali air. Padang bola pun dah tak ada dah. Okey, kita ke depan lagi. Ni dulu jalan ni cantik tau. Jalan ni, jalan bersimen ni sekarang dah hancur barai lah. Dah tak sama macam 30 tahun dulu. Dulu belakang stay padang bola tempat saya main bola lah. Ni tali air sekarang dah jadi semak sama dah. Bola sawa boleh ada dalam ni. Inilah tempat saya masa zaman budak-budak dulu main raket lah, mandi lah, apalah, semualah. Memang dah tak sama macam dulu lah. Ni
kampung tempat saya besar ni. Selepas saya tinggal kampung ni, dan di Bangsal tempat orang main dikir barat satu ketika dulu, taruh era-era 90-an hingga tahun ujung 90-an. So sekarang ni inilah sekitar kawasan rumah saya. Rumah saya tak boleh ditunjuk lah rumah atas sebab keselamatan. Belakang tu masjid, itulah masjid di sekitar kawasan rumah saya lah, kampung saya, tempat saya membesar. Inilah tempat saya bermain, kat sinilah tempat saya macam-macam lah. Saya bersekolah di sekolah dekat area Kota Baru lah. Tengok ya, sawah padi. Tadi saya dekat tengah sawah padi. Sekarang ni saya duduk tepi tali air, kat tali air. Memang kampung dah sunyi ya. Kampung ni dah sunyi. Dah tak ada apa lagi dah. So nak balik berumah statik kat sini pun dah rasa macam tengok keadaan tali air macam ni pun dah tertutup. Dulu ni jernih je air, boleh mandi boleh apa. Kat sini ada jambatan lagi, tapi dah barai macam ni lah, dah tak terjaga lah. Okey, kita sambung lagi selepas ni. Saya nak pergi ke rumah orang tua saya sekejap. Okey, inilah pemandangan dari atas tali air. Ni pun salah satu tempat saya masa budak-budak dulu mandi juga kat sini. Ni kunci air dalam ni kat sini dulu ni masa kita budak-budak. Tapi sekarang dah tua-tua ni, rasa tempat ni dah kecil lah. Ni tempat ni. So tak ada gapo lah sini. Ni lah saya duduk bawah jambatan. Macam ni lah tempatnya. Okey, ni daripada bawah landasan ICRL lah. Arah sana tu KL. Okey, kita jumpa lagi next time. Inilah kampung tempat saya membesar, dan kat sini tempat saya bermain dan juga menghabiskan usia remaja saya di sini. Okey, bye. Hari pun dah senja, dah nak pukul 7 dah ni. Okey, kita jumpa lain kali. Okey, bye.